Ini orang kata berhenti anak anjing. Amal buat tak barbell curl guna barbell panjang macam Arnold Schwarzenegger kau tu? Buat. Yang tu kira macam kena buat ke ataupun macam seronok-seronok je pun buat? Bagi Amal tu penting. Tu kena buat. Sebab apa? Sebab dia game compound. Jom. Ish, kena buat. Aku tak boleh buat. Alright. Okay, ternafas. Cara dia. Hembus. Oh, cantik. Ternafas. Hembus. Oh, very nice. Oh, angkat sampai ke mana ni? Ternafas. Sampai ke penuh. hidung? Penuh sampai ke hidung. Okey, Macam tu. hidung. Ternafas. Hembus. Oh. Okay. Game ni, apa-apa exercise kan, ada sebab kenapa kita guna barbell. Sebab barbell ni build strength. Okay. Bila kita buat barbell ni, kita boleh angkat lagi berat. So dia tak melibatkan, dia kurang stabil. Kalau kita buat satu arm, kita perlukan stability. Macam barbell ni, dia game bahaya. Tapi dia menggunakan dua tangan. So lebih stable lah. Kalau guna easy bar? Kalau guna easy bar, sama je. Jadi boleh pilih lah nak Sama yang mana. je. Tapi Amal sendiri, Amal suka buat yang mana? Kalau Straight Amal, bar ni ke easy bar ke? Kalau Amal suka, dua-dua Amal suka. Dua-dua okey. Janji game pertama kita akan main barbell. Tak kisahlah main chest ke kan. Kalau korang perasan lah, shoulder kan, squat ke, kita akan guna barbell. Sebab game barbell ni kita boleh angkat berat lagi. So lagi berat korang boleh angkat, lagi tinggi mechanical tension korang dan lagi besar otot korang. Baru guys, korang nak bicep macam Amal ni flat sikit. Stay tuned guys, next video.